Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dikasihi, kita dah masuk fasa terakhir bulan Ramadan, dah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Dan inilah peluang yang paling besar yang ada pada kita untuk kita insya-Allah mencari pahala. Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr, malam lailatul qadr lebih baik daripada min alfi syahr, lebih baik daripada amalan 1000 malam. Allahu akbar. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih dia من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم biasanya melakukan i'tikaf yani masuk masjid dan duduk di situ dan dirikan salat qiyamul lail dan baca Quran dan zikir. كان رسول الله يعتكف العشر الأوسط. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكاف 10 hari pertengahan bulan Ramadan. فاعتكف عاما. رسول الله صلى الله عليه وسلم tahun itu اعتكاف 10 hari tengah Ramadan. فلما كانت الليلة التي يخرج من صبيحتها فلما كانت ليلة 21 التي كان رسول الله يخرج من صبيحتها, bila ada satu tahun tu hujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam 21 Ramadan, iaitu kata Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar paginya, yakhruju min i'tikafihi. 21 malam 21 Ramadan, malam itu Rasulullah pagi 21 Ramadan tu dia keluar, habis selesai i'tikaf. Qala man i'takafa ma'i al-'ashr al-awsat falya'takif al-'ashr al-awakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri seruan, barang siapa yang i'tikaf dengan aku 10 hari tengah Ramadan, maka kena i'tikaf 10 hari terakhir. Fa inni urituha wa qad unsituha. فإني قد أريتها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian baginda alaihi salatu wasallam lupa bila. Faman yani i'takafa faly'takif ma'i. Siapa yang i'tikaf maka i'tikaf 10 hari terakhir. Wa taharruha fil 'ashr al-awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Wa fi kulli witrin, setiap malam ganjil. Allah ikhwani, nasihat untuk diri saya dululah, supaya kita cubalah dirikan i'tikaf di masjid ataupun di surau, dan carilah malam Lailatul Qadar fil 'ashr al-awakhir. Wa fi kulli witr, setiap malam ganjil, 21, 23, 25, 27. Qala wa inni ra'aitu anni usalli fi tin wa ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dia akan sembahyang dalam keadaan ada hujan, ada air, ada tanah liat. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Qal fa amtarat tilka al-laila. 21 hari bulan tu dah hujan. Fa amtarat tilka al-laila wa waqafa al-masjid, bocor, atap masjid bocor. ورأيت الطين والماء على أرنبتي أو على وجهي أو على جبهتي وأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku tengok kesan air dan lumpur atas dahi dan hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memang, yani hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menunjukkan malam Lailatul Qadar berlaku pada 21 hari bulan, subhanallah. Jadi tapi kita kena cari malam ganjil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan sahabat-sahabat kalian semua untuk kita memperolehi kelebihan malam Lailatul Qadar insya-Allah taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.